Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak cover dua isu, iaitu berkenaan dengan lane splitting dan juga eksklusif motorcycle lane ataupun kita panggil lorong motosikal eksklusif. Okay, kita tackle isu yang kedua sebab isu tu yang paling senang. Korang kena faham sebagai pemandu motor, tak kisahlah apa alasan korang tak nak guna lorong motor ni. Sebenarnya di mana-mana jalan yang ada lorong motor eksklusif, memang kita sebagai motoris wajib untuk gunakan lorong motor tersebut. Sekiranya kita tak gunakan lorong motor tersebut, kita kena tangkap dengan JPJ ke, kita kena tangkap dengan trafik ke, diorang boleh compound kita dan kita perlu bayar compound tu, tak pasal-pasal kan. So benda ni memang perlu semua orang tahu bahawa sekiranya ada lorong motor, kau memang wajib guna lorong motor tu, tak ada kompromi dekat situ. Okay, nombor dua, isu berkenaan dengan lane splitting. Sebelum aku cerita lebih lanjut berkenaan dengan lane splitting ni, korang kena tahu dulu apa kejadahnya sebenarnya lane splitting ni. Okay, lane splitting ni basically macam inilah, kau mencelah di antara dua lorong. Katakanlah dekat jalan tu ada dua lorong, okay, ada lorong kiri dan lorong kanan. Di atas dua-dua jalan ni ada kereta A, kereta B. Kita sebagai pemandu motor, kita panggil C, C ni duk sibuk memandu di atas garisan antara dua jalan ini. Inilah yang kita panggilkan lane splitting. Secara ironinya, dekat Malaysia ni lane splitting ni belum diregulir oleh mana-mana undang-undang yang spesifik. Basically it's not illegal, it's not legal also. Okay, cumanya pemanduan di atas dua lorong ini boleh dikatakan satu pemanduan yang cuai. Sekiranya hasil daripada pemanduan lane splitting kita ini kita tercedera kerana dilanggar oleh orang lain, yes, kita masih boleh claim for kecederaan kita. Tetapi pemanduan kita yang membuat aksi lane splitting ni boleh dikirakan sebagai satu contributory negligence, iaitu kecuaian disumbangkan sendiri oleh si pelaku. Sekiranya kita nak dapatkan claim untuk kecederaan kita, maybe claim kecederaan kita akan kurang sedikit sebab kita juga ada kecuainya, dan kecuaian kita itu menyumbang kepada kejadian yang berlaku. Itulah faktor yang perlu diberi konsiderasi. Okay, walaupun lane splitting ni bukanlah illegal dekat Malaysia, tapi kau ingat juga sekiranya pemanduan hasil daripada pemanduan lane splitting ni kau melanggar kereta lain ataupun kau melanggar arus lain, aksi kau lane splitting ini boleh dikirakan sebagai satu aksi pemanduan yang membahayakan orang awam apabila berada di atas jalan raya. Dan sekiranya dapati bersalah, kau boleh disiasat di bawah Seksyen 43 Akta Penganggota Jalan dan juga boleh dituduh di bawah seksyen yang sama sekiranya kes ni dibawa ke mahkamah. Dan sekiranya didapati bersalah apabila di mahkamah, untuk kes ini kau boleh dikenakan denda dan juga kau boleh digantung lesen untuk beberapa ketika. Okey, so kau kena faham, lane splitting ni memanglah undang-undang cakap tak salah dan undang-undang juga tak ada cakap salah juga. Cumanya kau kena beringat bila kau nak buat lane splitting. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa malapetaka semasa kau tengah buat lane splitting ini, undang-undang tak cover kau banyak sangat, dan claim yang kau buat dekat pihak insurans sekiranya kau cedera pun akan dikurangkan atas sebab kau juga cuai dalam pemanduan kau sendiri. So ingat, lane splitting ni merupakan satu pemanduan yang bahaya dan akan diambil kira sekiranya berlakunya pelanggaran. Dan nombor dua, lorong motor eksklusif mestilah digunakan oleh semua motoris, tidak ada kompromi. Okay, bye-bye.